Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Nama saya Anissa Nasuha. Saya daripada kelas 3 Zabah ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Monyet yang suka menipu. Pada zaman dahulu, monyet suka menipu haiwan-haiwan lain untuk mendapatkan makanan. Ini membuatkan haiwan-haiwan lain sangat marah. Selepas berbincang, mereka bersetuju dengan rancangan beruang untuk mengenakan monyet itu. Pada suatu petang, monyet ternampak beruang membawa bakul. Tentu banyak ikan di dalam bakul itu, kata monyet sambil membaling batu ke dalam sungai berhampiran beruang. Beruang tahu itu adalah perbuatan monyet. Beruang pun meninggalkan bakul lalu masuk ke dalam semak. Monyet pun terus menerkam ke dalam bakul beruang. Aduh, jerit monyet kesakitan. Rupa-rupanya ada beberapa ekor ketam di dalam bakul itu. Selepas kejadian itu, monyet pun berubah sikap. Pengajarannya ialah, ingat ya kawan-kawan, perbuatan menipu merugikan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Baik.